Korang percaya tak? Trader yang bijak sekalipun boleh jadi bodoh dalam tempoh masa 10 minit je. Dengar macam tak logik kan? Sini, aku nak kongsikan sedikit kenapa. Dia bukan pasal strategi trading, dia bukan pasal chart, dia bukan pasal market movement. Sebab benda tu kebanyakan daripada kita dah tahu dah. Tapi punca kepada masalah ni adalah kita tak tahu cara untuk kita kontrol diri kita daripada terus menekan. Account trading kita memang boleh mati disebabkan market. Tapi kebanyakannya berlaku disebabkan perasaan kita nak revenge dalam trading tu. Kalau kau dengar benda ni, kau akan rasa klise. Tapi percayalah, this is the biggest mistake yang kita repeatedly buat hari-hari. Bayangkan, satu hari kau dah boleh profit lebih kurang dalam 400 ke 500 ringgit ataupun 100 ke 120 dolar. Lepas tu, apa yang berlaku? For the final trade yang kau buat, tiba-tiba kau loss. Kau loss lebih kurang dalam 150. Apa yang kau akan buat adalah kau akan cuba sekali lagi untuk dapatkan semula 150 yang hilang tadi. Dalam proses nak dapatkan 150 tu, at the end kau hilang semuanya. Pernah tak? Bila benda tu berlaku, itu bukan salah market tau. Tapi itu adalah disebabkan kita ni ego dengan apa yang kita sedang lalui. Kalau kita tengok trader-trader dekat luar sana, kebanyakannya dia nak keluar daripada fasa masalah ni, dia buat satu rules. Satu rules yang mampu untuk ubah dia punya performance, dia punya habit dan juga dia punya result. Dia hanya perlu letak satu daily limit seberapa banyak loss yang dia boleh hadap. Kalau dia dah capai limit loss tu, dia akan stop trade dan dia akan sambung esok pula. Berbeza dengan kita, yang mana kalau kita dah loss, kita nak recover. Kita loss, kita nak recover on the same day, on the spot. Tapi percayalah, pada waktu tu bukan rasional yang kawal kita, tapi emosi yang kawal kita. Benda ni yang paling susah untuk kita perbaiki. Sebab apa? Sebab kita ni manusia. Kita manusia tak serik dengan kesilapan yang kita dah buat. Tapi kita akan serik bila kita melalui benda tu berulang-ulang kali sampailah kita rasa penat. Setuju?